Hadis sahih riwayat At-Tirmizi daripada satu orang yang bernama Bahaz bin Hakim radhiyallahu anhu. Dia ni bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Bahkan dia tabi'in yang tak dan jumpa sahabat Nabi. Mana tabi'in jauh dia ni. Dia cerita tentang seorang lagi tabi'in yang bernama Zurarah bin Awfa. Zurarah bin Awfa ni tabi'in juga, tapi dia ni dah jumpa sahabat. Dia wafat pada tahun 93 Hijrah. Dia dah jumpa sahabat. Zurarah bin Awfa ni, dia ni qadhi al-Basrah. Dia pernah dilantik menjadi qadhi di Basrah, di Iraq. Wa kana ya'ummu fi Bani Qushair. Dan dia ni bukan sahaja dia dilantik jadi qadhi, jadi pemimpin di tempat tu, bahkan dia imam kepada masyarakat situ. Dulu tuan-tuan, kalau nak pilih pemimpin kena boleh jadi imam. Faqara'a yawman fi salati subhi. Satu hari dia jadi imam sembahyang subuh, dia baca surah Al-Muddathir ayat 8. Dia baca. Dia jadi imam, dia baca. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yaumun asir. Dia baca ayat tu. Apa maksud ayat tu? Fa idza nuqira fin naqur, apabila ditiupkan sangkakala. Bila bunyi sangkakala, Tuhan kata fadzalika yauma idzin yaumun asir, bermakna sudah start hari susah. Tuhan kata bunyi aja sangkakala susah nak main. Dia jadi imam, dia baca ayat tu. Apa jadi dekat dia? Kharra mayitan, gedebuk jatuh pengsan. Fakuntu fi man ihtamalahu ila dari. Kata Bahaz bin Hakim yang riwayat hadis ni, aku cerita ni bukan setakat cerita, bukan setakat orang habaq ke aku. Aku ada di dalam jemaah tu, dan aku di antara orang yang pi bawa Zurarah hantar balik ke rumah dia. Dia kata.